Opah, cuba teka ini Iman nak bawa Opah makan kat mana? Opah dekat rumah tu dah masak banyak dah. Ni lain Opah. Ni Pak Mat Opah. Ni Pak. Opah. Opah, tunggu. Jangan lari Opah. Kau bawa Opah pergi makan Pak Mat? Yelah Opah, kenapa dengan Pak Mat? Pak Mat tu kat ex Opah. Ya Allah, bukan Opah, bukan. Ni lah Opah. Opah, makan apa tu Opah? Ini Bau ni. sirih, Man. Ini zaman dulu punya makan tau. Ui. Man zaman Jepun dulu. Teruk lah ni. Opah, tak kena tu Opah. Ha? Belum, tak masuk mulut tu. Oh, tak masuk. Opah salah aim lah ni. Aduh. Nak, kau dah dia apa? dapat duit dah, nak? Nak, Opah. nak duit. Dalam sangat tu. Tak dengar lah tu. Kau jangan bagi orang sebelah tau. Okay. Ui. Nak apa? Nak. Opah. Kau, Dah lah Opah. kau jangan bagi orang sebelah tau. Opah. Waalaikumsalam. Ni makanan yang kau order tadi. Orang yang hantar makanan tu cantik lah dia. Oh, Kau tak dia. nak ke dia? Cantik, Man. Ha? Nanti Opah minta untuk kau, ya? Apa? Makan apa? Sini Opah, sini. Bukan Opah, salah lorong tu. Sini. Opah gurau je. Opah boleh makan. Opah ni bergurau Opah tak ada gigi pun boleh makan kambing Opah. Itulah aku cakap yang cantik tu. Dik. Man. Opah Dik, bayarkan boleh? Ha? Opah bayarkan lah. Bayar. Kan Iman yang nak belanja. Dik, ni apa ya? Oh, yang ni promo korban dengan umrah apa? Beli 3 pack, RM99 boleh pergi umrah. Oh. Iman tak nak ke beli kat Opah? Mana tahu beli bawa Opah pergi umrah ke? Wah, ni bagus Opah. Mana tahu rezeki Opah ni. 3 pack RM9 tu ke? Kan? Tak apa, Iman belanja. Ini Iman belanja. Man. Cantik kan dia? Ya Opah, memanglah dia kerja sini. Kau dah ada kumbang belum? Belum, masih single lagi. Opah, jangan macam tu Opah. Tak ada. Ini cucu Opah ni. Kalau kau nak kau ambil lah. Boleh je. Mana boleh ambil macam tu Opah. Dia tak ada apa ni. Dia tapi bapak dia kaya. Dia buat duit pakai telefon. Jangan. Alhamdulillah kenyang pun. Opah? Mana Opah ni? Man, sini kat belakang ni Opah dah kena bawa masuk. dah dia, Man. Ada orang kahwin lah esok. Opah!